Lepas lelaki tu balik dari kerja, dia lalu di rumah husang. Sejuknya di luar ni. Siapa tu? Hantu! Awak jangan lari. Awak jangan lari. Takutnya. Sudahlah, saya takut. Saya takut. Awak jangan lari. Saya takutlah. Nobita, sudahlah, jangan takut. Senyum, janganlah usik dia lagi. Awak ni penakut sangatlah. Saya rasa sungguh gembira bila dapat buat awak jadi takut, Nobita. Besok bolehlah saya hebohkan kat sekolah. Saya ni bukan penakut lah. Betul ke? Kalau macam tu, awak kena buktikan pada kami semua. Ya, awak kena buktikan pada kami. Baiklah, awak kena tunjukkan pada kami. Kita akan pergi ke rumah husang tu. Memang menakutkanlah bila kita lalu kat rumah usang tu. Walaupun hari panas, tapi ada angin sejuk yang bertiup ke arah rumah tu. Sekarang ni, macam mana Nobita penakut? Kan saya dah cakap. Saya ni bukan seorang yang penakut. Awak dengar tak? Tapi, awak tak boleh gunakan sebarang alat yang diberikan Doraemon. Awak tahu? Awak dengar tak? Baiklah, saya faham. Macam takut aja. Saya fahamlah. Kan saya ni seorang lelaki. Tolonglah saya. Nak tolong awak apa? Awak ada tak alat yang buat kita tak takut pada hantu? Tak ada. Tipu. Awak tentu ada. Yang sebenarnya, mana ada hantu dalam dunia ni? Yang perlu adalah kekuatan semangat pada diri. Tadi saya ada nampak hantu. Sesuka pun nampak juga. Kenapalah awak tak nak tolong saya, Doraemon? Awak ni dah melampau lah. Awak juga yang cakap kan, masa depan boleh berubah. Jadi awak tolonglah saya. Tolonglah saya. Kipas pemberi semangat. Kipas? Saya faham. Kita gunakan kipas ni untuk menghalau hantu tu kan? Itu suara hantu ke? Tolonglah! Dia takutnya. Tepat pada masanya. Sekarang saya nak tunjuk cara gunakan kipas. Ya! Awak ingat saya takut pada awak? Dah dapat pun habuan awak. Awak nampak kan? Tapi cuma boleh bertahan hanya 3 minit. Takut saya. Macam mana ni? Kalau macam ni tentu selamat. Saya rasa boleh tak ujian percubaan ni dibuat sekali lagi? Suka hati awak lah. Saya nak keluar jumpa Michan sekejap. Baik, sekarang ni saya akan uji kipas ni. Mana dia hantu? Sekarang katalah kalau berani. Nobita! Nampaknya cepat awak sampai, Nobita. Bersemangat betul lah awak ni kan? Saya datang dulu sebab teringin sangat nak tengok hantu tu. Tahu tak? Tiba-tiba awak bersemangat ni. Tentu Doraemon ada bagikan sesuatu pada awak kan? Kan saya dah berjanji pada awak berdua. Baiklah, sekarang awak naik ke atas. Awak masuk ke bilik tu dah lambat ke sini. Kemudian datang ke sini balik. Mudah aja tu. Pergi dulu ya. Yayan, awak pergi ke belakang rumah cepat. Kita mulakan strategi kita. Wahai Cik Hantu, keluarlah, saya nak jumpa awak. Saya dah jadi takut balik. Nampaknya saya kena guna kipas sekali lagi. Wah, besarnya rumah ni. Tentu seronok kau tinggal rumah besar macam ni kan? Apalah muka patung ni? Pelik betul. Kenapa dia tak takut? Baik, kita gunakan cara kedua. Tolonglah saya. Jomlah kita pergi bersama. Awak jangan takut. Mana ada hantu di zaman sekarang. Tapi saya risaulah. Nobita masih takut nanti. Yayan, pandainya awak menyamar.
Kalau macam ni, mesti nampak macam hantu betul. Tengoklah. Apa ni? Takut dah lebih dari 3 minit nanti. Habislah saya kalau kipas tu tak ada. Tolong! Tadi kan suara Nobita. Kamu berdua ni penakut rupanya. Nobita, betul. Tadi ada hantu ganggu kami. Ya ke? Saya tak takut pun. Baiklah, awak ke belakang. Nobita akan bawa kita keluar dari rumah yang berhantu ni. Tak mau cuba? Tak nak. Cepat. Cepat keluar dari rumah ni. Cepat. Apa tu? Tentu alat Doraemon kan? Awak dah tipu kami. Bagi pada saya. Bagi pada saya cepat. Nobita, bagi pada saya. Kipas dah koyak. Hai, Nobita. Doraemon. Shizuka pun ada. Doraemon, masalah ni. Hantu dah muncul. Cepat kita lari sekarang. Mana ada hantu ini? Tentu kamu semua salah tengok agaknya. Mana pula Yayan ni? Dia tak ada. Tadi dia ada dengan kami. Risaunya saya. Mari kita cari dia. Jomlah. Doraemon. Baik, marilah. Suni awak tolong tunjukkan jalan. Ya, sekarang ni mari ikut saya. Kena masuk dalam balik. Hei, tolong selamatkan saya. Keluarkan saya dari sini. Jalan. Saya kat sini. Tarik dia sama-sama. Ya. Semua tolong bertenang. Janganlah menggelabah sangat. Keluar dari sini. Doraemon. Takutnya. Nobita, kenapa awak rosakkan kipas pemberi semangat ni? Kipas ni kalau koyak dan boleh ditembusi angin akan buatkan kita jadi bertambah takut. Betul ke? Shizuka. Sekarang saya dah nampak kaki hantu tu. Doraemon, sekarang keluarkanlah apa-apa alat yang awak ada. Betul juga. Nanti kejap. Tapi dah rosaklah. Terjatuh pula. Ada. Doraemon, saya harap awak tak apa-apa. Doraemon, awak okey ke? Bilik itu. Semua lari ke arah pintu tu cepat. Habislah. Keluar dari sini. Mama. Nampak kaki? Ya, tapi kaki manusia je. Nampaknya ada orang yang menyamar. Doraemon. Jom kita ke sana. Manusia rupanya. Dialah yang menyamar jadi hantu selama ni. Tak guna betul. Berani takut-takutkan saya, ya? Sekarang padam muka awak. Dia dikehendaki polis. Lalu kita bawa dia ke balai. Maafkan saya. Dah, jangan buang masa. Baik kita hubungi polis. Saya bagi pihak polis ucapkan banyak-banyak terima kasih pada awak semua kerana membantu kami menangkap orang yang memang dikehendaki dan dia ni telah banyak melakukan jenayah di kawasan ni. Tapi hormat untuk awak semua kerana sudi menolong kami. Sekarang saya minta diri dulu, ya?
dah cakap, mana ada hantu di dunia ni. Betul lah cakap awak. Lain kali bolehlah kita main kat sini. Tapi saya masih ragulah. Tarik! Kenapa pintu tu berkunci? Doraemon! Kat menara tu saya nampak ada seorang lelaki. Saya nampak dia pandang pada saya. Awak ni mengarutlah. Mana ada hantu. Jangan nak main-main lagi lah. Sudahlah. Kita balik lagi bagus. Betul tu.